Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni kita nak pergi tengok taut ya. Tengok taut dengan jaring. Kejap lagi kita mula bergerak lah. Nak buang air dalam bot kejap. Okey. Dah, jalan. Dah. Kejap. Jalan. Ada. Alhamdulillah ada. Tak kira lah besar kecil. Tu, nyek-nyek ni dah tengok dah. Aduh, sakit kepala. Nyek-nyek dia dah nak turun dah tadi. Nyek tu tak boleh pakai. Okey. Bong gatai. Dia tak kata ni. Alah pelayar tak awak. Selalu macam tu. Kalau bawa tak ada ikan. Satu. Alhamdulillah. Syukur. Ada. Ni baru bawang gatai. Kenapa lah tak muat? Ini baru bawang gatai. Pusing-pusing tangannya. Comel je. Betul-betul gatai. Tong ni. Jompan kecil. Bawah itu duduk. Boleh umpan ke? Tak lawan jadi tak ada ikan. Dah, pusing. Tambah tak. Pandai dah. Tak ada. Tak. Pun tak ada. Pegang je. Tak ada. Tak ada. Besar punya ni. Airnya dah surut. Tu, tak ada. Kendor tali. Kalau ada dia hangguk-hangguk. Ni dia geleng-geleng. Hangguk, geleng-geleng.
Tak ada, dia geleng-geleng. Oh, cacak kayu kat tengah tu. Patutlah pun. Pasir, pasir, pasir. Tak ada. Tak ada. Jadi macam ni ha. Jadi macam ni dah tempat ni. Esok ni air pun tak ada kat sini ni. Awak tempat ni. Tak mengingat. Tinggal kepala lah. Pasir, sudah pasir. Pantai sudah timbul. Ada. Tak ada tu. Tu berat aja tu. Tegang je talinya. Tegang, sangkut kayu. Sangkut kayu bawah. Ada. Ha? Bukan sangkut ni, sawit punya. Sangkut kayu rasanya. Rubber. Oh, Lepas ke ikan? Rubber. yang sangkut kayu. Sangkut kayu tu. Dia tarik sangkut kayu wakai apa. Pasang malam tak nampak. Semua tidur. Bawah ni selalu kosong. Semua kat bawah semua tak ada. Pun tak ada. Itu pun tak ada. Semua tak ada. Ada orang bermalam ke kat sini? Woi!
dia. Ha? Ikan. Nak ikan. Kok ngau tahu tinggal pantai ha. Pancing, pancing, pancing. Ada dah. Pancing lepas belakang. Semua lepas belakang. Dah suluh dah semalam. Semua lepas belakang. Kalau pancing dia tunggu teping. Orang ni tak tahu ke mana. Orang tu kat rumah. Bobo, lembu. Yakin tak tu? Tak tahu kandang dia. Dah, habis dah? Biar. Tu je lah. Orang punya dah. Oh, ni orang punya dah. Sedap tak? Pukat. Kok ada di Pukat. Alhamdulillah lah dapat 2 ekor bawang gatal. Jadilah. Malam tadi dapat 4 ekor. Nah, 4 ekor. Tak apa, lampam. Ada. 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 Alhamdulillah ada juga seekor. Oh, gede-gede. So. Sedap ni. Dia kalau kena tu susah. Tak kena, dia kecil-kecil. Susah ini okey dah. Mak untung tak marah dah. Jenuh orang ni nak cari ikan. Ke warung. Itulah. Hai. Nak buat macam mana? Hari ni mendung. Mendung sedap mancing ni. Jerebu ni. Panas. Jerebu kuat lagi ni. Jerebu lagi, bom lagi. Sampai ke Bukit Merah anu. Tanah Merah pun sempadan apa? Tak ada. Tak ada. Bawah tak ada. Bawah tak ada. Tu makan dah tu. Bekas maring. Deh. Sudah habis. Air surut sangat lah. Koyak rabak ah. Ada. Alhamdulillah. Mudik ni ikan yang mudik. Dengar tu. Ya kan dia. Di mana tu bunyi tu? Di sana. Batu, comel je batu. Oh, batu besar bekat tenggelam. Dah. Seekor Jadilah. Dah. Seekor aja. Air ni surut lagi. Mana kat sini berderek 2 ekor. Malam-malam tadi dah ada bagi. Pagi ni tak ada. Tak ada dah. Apalah. Lampom.
Okey. Ada satu lagi pekat. Ada satu lagi pekat kan? Atas buah ni tak tengok. Dua. Panjang ni potong dia ni. Panjang ni kosong. Pekat ni nak kena angkat ni. Cuci ya. Kena angkat, cuci. Kotor sangat ah. Sudahnya balik jalan kaki. Oh, pangatu je kat sini. Okey. Okey. Sudah selamat sampai ke Pegalan. Alhamdulillah. Balik syukur tak kepada bunyi. Allah Ta'ala. Rezeki yang kita dapat hari ni tu sajalah. Mana dia entah. Tu. Ya, tambah buk jap. Alhamdulillah. Aduh. Pegalan pun dah surut sangat lah. Mana tu? Besarnya ikan. Jadilah. Nak cari besar lagi dah. Tak ada dah. Inilah besar kecilnya. Malam tadi ada 4 ekor. Susun. Tu je lah ikannya kan? Kecil-kecil tu ikan umpan. Okey, dah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala rezeki kita hari ni. Campur dengan malam tadi. Malam tadi ada 2,5 kilo 4 ekor. Ini sajalah rezeki kita yang dapat malam pagi ni. Yang mana tengok tu jangan lupa subscribe, like, komen dan share macam biasa. Okey, bye-bye. Air surut memanglah. Macam-macam naga. Aduh. Macam-macam ada. Tak. Tak ada. Tak ada. Kosong. Tak ada. Tak ada. Scan dulu tengok ada tak. Rendah. Dah, paras tu je. Paras tu je, air je. Ini meranduk pun okey ni. Tidak. Oh, paras. Betih. Dah surut betul. Kena ikat dulu. Sangkut.
Iwan keluar lah. Bini dia keluar tu. Kerja. Kerja tu, dia tak kerja. Cuti. Ini semalam dengan timbul botol ni. Dekat situ. Main nolak air. Ada kilo dalam. Kali. Ikan. Macam dia ni. Tak. Ni buat aku. Dia air tolak ke tepi. Ini cetek ni. Ha? Sini cetek kan? Ada pakai lutut. Ha. Dia tak Yang dalam sana je. kalau pakai lutut dia tak masuk. Bau pancang je. Sampah juga. Okay. Tarik dia air tu. Yang dalam pun pakai tu. Apa? Yang tu kat dia. Sebab tadi nampak tali dia ni. Ini tadi rasanya. Oh tu? Wow. Alhamdulillah. Sudah lama tak nampak ini. Ini merah punya. Sudah lama tak nampak dia. Kali pancing. Kali pancing. Tidak ni. Dalam. Sudah lama. Sekilo ada ni. 1 tahun tak dapat pun. Syah mencari ni. Sekilo ada kan? Ha? Sekilo ada. Tak pakai. Tak sampai. Ada je rasa sekilo. Mana guling-guling berbalut-balut tak tahu. Takut tengok 2 botol 3 jam. Ni kalau tak turun tengah hari. Habis? Mana hilang. Balik. Ibu pusing 2 kali tu. Dia pun pusing. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang. Hilang terus. Dah. Air dah surut. Tak tengok sayang tu tak ada. Okey. Alah comel. Comel. Lampam. Lampam. Anak lampam.